kat mana? Kenapa you tak sampai lagi? I dah cakap dah I tak datang. Lagipun, itu kan family tea company Papa you. Buat apa ada kat situ? Family I semua ada dekat sini tau. Apa salahnya you ada sekali? I ada hal lah. You ada hal ke you keluar dengan lelaki tu? You kenapa nak cari salah I je? Dia tu PA I. Kenapa? Dah tak ada orang lain boleh jadi PA you. I dah suruh you cari PA perempuan kan? Hana! Cik. Cik okey? Terima kasih. Saya panggil orang hantar cik ke bilik lah. Tak apa. Bangun cik. Sekejap. Cik. Bilik cik yang mana satu? Biar saya hantarkan. Cik. Awak jangan risau. Saya takkan buat apa-apa yang tak baik kat awak. Awak boleh keringkan baju awak kat dalam bilik tu. Masa tak terasa henti walaupun bertemu lagi. Ku diri seperti ini. Janji yang kau beri semuanya dusta lagi. I dah sampai. Papa tak payah buat muka serius macam tu. Hana! Alung cakap mungkin akak tak datang. Tak nak datang juga. Akak saja nak surprise. Alung kat mana? Dia dekat bilik. Nanti kau boleh tak apa. Biar Hana cari kat bilik dia. Dia terkejut nampak Hana. Pergilah. Jom, nak tunjukkan. Irsan mana? Tadi dia dah turun. Sekarang mungkin dia dekat Dewan dengan staff dia. Oh, okey. Kau ni siapa? Hello? Apa yang lu buat ni? Hello?
kita dah nak kahwin. Kenapa you sanggup buat macam ni dekat I? Kalau memang nak madukan keluarga, kenapa buat macam ni? Riz, aku minta maaf. Aku tak sangka perkara ini boleh berlaku. Maaf. Tak semudah itu kena maafkan perbuatan terkutuk anak kau ni. Belum nikah lagi dah pandai makan luar. Demi maruah aku tak izinkan Hana kahwin dengan Jack. Papa! Semua ni salah faham. Semua ni salah faham. Along masih berani nak cakap. Semua ni salah faham. Along dah bersinar dengan dia tau. Nasib baik, kami aja yang nampak. Kami aja yang tahu. Kalau semua pekerja-pekerja kat sini tahu, hidup aduh, kamu senang. I datang sini nak buat kejutan untuk you. Tak sangka rupanya you yang nak buat kejutan untuk I. Siapa nama awak? Dira. Dira, dah berapa lama Dira ada hubungan dengan anak anti? Dah hampir 2 bulan. Kau penipu. Aku tak kenal kau. Kau jangan nak tipu keluarga aku lah. Jangan nak berlakon lah. Hubungan konon tapi berdua dalam bilik berpakaian macam ni. Apa, baru lepas mandi ke? Apa? Jangan nak berpapa-papa dengan aku. Aku tak ingin melakukan lagi persinah macam kau. Mulai ini, Hana bukan tunangan kau lagi. Papa! Diam! Kali ini dengar cakap apa? Balik! Sudah! Apa dah tak nak dengar apa-apa alasan? Kamu berdua siap? Kita jumpa kat rumah. Jom kita balik.